Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, sabahal khair. Sabahal khair. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tayyib. Alhamdulillah. Nashkuru ala Allah. Nashkuru ila Allah ala هذه النعمة وهذه الفرصة السعيدة لاجتماع مرة ثانية لكل السنة الرابعة لكل الطلاب والطالبات للسنة الرابعة. وقبل أن أبدأ المحترمة أستاذة نور شيكين بنت إسماعيل رئيس قسم تربية الإسلامية واللغات العربية بالمدرسة الثانوي الوطنية دينية معهد نوار، وأستاذة المحترمة أستاذة رجاء نور هدايتي بنت رجاء عبد الله مدرسة اللغة العربية بمعهد نوار، ثم الطلاب والطالبات الأحباء والأعزاء جميعا. Okey, tayyib. InsyaAllah al-yawm sanuwasil dirasatana. Okey, kita akan sambung pelajaran kita insyaAllah. Harap semua dah bersedia. Musta'idun? Musta'idun? Naam Okey, manakala masa pun singkat, Ustaz memang kena terus dah. So harapnya semua dah bersedia. Tapi sebelum Ustaz teruskan, okey, macam hari tu Ustaz nak ingatkan siapa-siapa yang belum pergi isi link kehadiran first. Ustaz pagi semalam ada link kehadiran Google Forms. Tolong isi. Sebab pada Ustaz sekarang, Ustaz lihat kehadiran 77 orang saja yang isi. Okey, maksudnya ada separuh lagi batch korang yang belum isi. Jadi tolong ingatkan kawan-kawan, kawan-kawan yang belum isi. Antaranya contoh saya ingat Zahazan tak isi lagi Zahazan. Mana Zahazan? Ustaz. Zahazan. Uridu an azfa ila ratimiyah Ustaz. Man turid ataza ila darimiyah, tafadhal. Okey, sila. Okey, tu saya ingat Zahazan je yang tak isi lagi. Ada yang lain-lain pun ramai tak isi lagi lah. Okey, kalau boleh isi untuk rekod kehadiran kami lah. Ustaz dengan Ustazah Syikin dan Ustazah Raja, kami nak buat juga list kehadiran supaya kami tahu siapa yang hadir, siapa yang tak. Okey, ada pun yang tak hadir memang kita akan providekan recording lah. Rakaman. Ustaz dah share dah yang rakaman first sebelum ni. Andai kata kalau kata ada tak faham juga nak tengok untuk kali kedua, silakan. Tengok untuk kali kedua. Okey. Setakat ni jelas Fahim Tom semua? Fahim Tom? Fahimna. Okey. Fahimna lah. Kalau tengok ni kita macam kurang sikit daripada yang first kehadiran kurang daripada first. Kalau first hari tu 130 tak silap Ustaz. Kalau hari ni 118. So tolong kalau ada kawan-kawan korang yang korang ada kontak dan sebagainya, tolong panggil dalam grup kelas. Ustaz percaya semua ni ada grup kelas kan. Panggil siapa lagi yang belum masuk. Okey. Okey, jadi sebelum Ustaz mulakan, Ustaz nak lancarkan polls ini. Jadi Ustaz nak semua jawab. Okey, kan macam hari tu pun korang isi kehadiran pun ada soal jawab kan. Lepas tu markah pula pelik-pelik kan. Okey, sorry lah. Soal jawab tu saja je, nak test je. Tapi tak ada masalah pun. Yang penting kehadiran tu kita nak tengok ada nama kelas yang rekod-rekod yang Ustaz nak. Okey, baik. Okey, sila jawab poll berikut. Ada keluar tak poll undian? Ada 2 soalan Ustaz bagi tu. Okey, kalau ada boleh jawab. Okey, Ustaz tengok live siapa jawab Tanamur Teknologi lagi tu? Astagfirullah. Bully cyber. Filo kata Albian ni 2 kali dah aku tanya soalan ni. Okey. Okey, jawab. Soalan kedua pun jawab juga Soalan kedua dia juga. Okey. Ada orang jawab Tanamur Teknologi lagi. Kesimpulannya. Kecuali tu maksudnya ada satu tu salah. Yang lain semua betul. Mana? Okey. Jawab. Ni baru berapa orang ni? Sikit lagi. Baru 27, 28. Ni pun 12. Nak tengok. Ustaz nak tengok tally tak dengan nombor kehadiran. Kalau tolak Ustaz, Ustazah Syikin dan Ustazah Raja, kami bertiga. Dengan slide ni 4. So patutnya ada 116. Okey, 116. So Ustaz nak 116 votes. Okey. 116 vote. Ni kira induksi lah kan. Ya Ustaz.
Nah. Uridu an as'aluka. Mana polnya? Oh, tak keluar ke? Tak. Dekat dalam mesej kan Ustaz? Sebab saya baru masuk. Dia biasa dia akan keluar automatik. Cuba tengok. Kat mesej Oh, ke, betul. godek-godek lah sikit. Kalau phone Ustaz tak pasti macam mana. Kalau laptop nampak je. Pergi tools. Pergi ke tools kalau ada tools. Pakai D5 kan? Pergi ke tools. Okey Ustaz. Ada Okey. Lagi baru 36 volt, soalan 26 volt. Okey. Tenang je, ni objektif ni kira. Tekan-tekan siap dah. Tapi yang betul lah kan. Kalau dah cecah separuh lah, dah cecah 60 orang baru kita ni reveal jawapan dah. Ni baru 49-50 orang baru, lagi-lagi. Ni pun dah ada 121 yang masuk. Mungkin ada yang baru masuk Okay, yang ada baru masuk, okay, Ustaz ada buat poll, undian. Bukan undian pun, macam soal jawab je. Okay, so boleh undi jawab soalan yang Ustaz bagikan tu. Okay. Dah 55. Lagi-lagi. Okay, bagus. Okay, baik. Ni start show the result lah. Okay. Kalau show the result, kita pun tengok dah ramai dah vote. Alhamdulillah. Okay, so sekadar ulang kaji. Sekali lagi, bully cyber yang betulnya ialah jawapan A. At-tanamur al-elektro. Ni, tu yang betulnya. Okay, kita based on yang karangan hari tu kita baca. So kena ingat balik istilah tu. Penting istilah ni. Ni misal-misal masawi al-internet contohnya. Masawi in internet. Faham Tom? Fahimna. Kalau yang masuk antara wacana membawa maksud kesimpulannya. Semua di bawah kecuali maksudnya ada satu salah sebenarnya. Okay, so yang betulnya ialah bijanibil qaul lah. Tak pernah pun Ustaz ajar bijanibil qaul tu maksudnya kesimpulan jadi ada 3 tu, yang lain tu betul. Maksudnya kesimpulan. Yang pertama khulasatul qaul. Aku tak tahu siapa jawab khulasatul qaul lagi ni. Okay. Khulasatul qaul, qusarul qaul, rumatul qaul. 3 atas tu adalah membawa makna kesimpulan. Korang boleh pilih lah nak guna yang mana. Okay, 3 tu, antara 3 tu nak pilih yang mana boleh. Membawa maksud kesimpulan. Kalau bijani bil qaul ni tak ada makna pun. Ustaz saja je buat Okay. So yang betulnya bijani bil qaul. Okay. Settle lah. Bukan yang betul maksudnya untuk soalan ni. Maksudnya yang salah adalah bijani bil qaul. Adapun yang 3 atas semua betul. Okay, insyaAllah nastamir ila al-insya al-jadid. Macam Ustaz katakan hari tu, kita sambung lagi dengan 2 karangan. Betul? Jadi lagi 2 karangan. Di bawah tu apa? Okay, di bawah insyaAllah yang Ustaz rasa Ustaz ada bagi jugalah. Kalau kat kelas Ustaz dengan Ustaz ada kongsikan dengan Ustaz Syikin dan Ustaz Raja. Mungkin Ustaz Syikin dan Ustaz Raja ada kongsi pada kalian. Okay, satu tu karangan bertemakan al-ijtima'i. Dan satu lagi bertemakan at-ta'limi. So 2 ni je yang Ustaz sempat nak cover untuk hari ni. Okay, insyaAllah lah bitawakal Allah insyaAllah. Kalau cepat habis awal kita boleh bersurai awal. Tapi kalau lambat mungkin lajak sikit lah. Okay, baik. Okay, kita tengok. Okay, untuk al-mihwar al-ijtima'i. Okay, boleh keluarkan karangan korang. Siapa yang dah salin ke atau print ke, boleh keluarkan dengan pen masing-masing. Okay. Kalau dah bersedia, okay, bersedia respon semua, respon stiker-stiker. Kalau dah bersedia, Ustaz nak tengok sebanyak mungkin stiker yang ada lah. Kan? Angkat tangan. Okay. Yang lain lagi. Okay, respon. Ada ke tu? Okay, Alhamdulillah. Semua hidup lah maksudnya kan. Okay, tak ada yang tidur. Mamnok tidur Mamnok tidur dilarang tidur. Ajar dulu makan genian. Okay. Ahlan wa sahlan Ustaz Hasan. Semua nampak ke Ustaz Hasan? Semua nampak? Respon. Nampak. Nampak aja semua. Tak form 4. Satu batch. Satu batch. Bahasa Arab. Okay. Dah sedia Musa'idun insya-Allah. Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tahtal mihwar al-ijtima'i Ijtima'i. Ma makna ijtima'i kelas? Ijtima'i ma makna? Masyarakat. Atau sosial lah. Sosial. Okey, binisbah sosial. Okey, sosial. So kalau tak tahu terjemah, tulis. Catat
Yang Ustaz terjemah hari ni, yang Ustaz tanda tu tolong take note supaya korang tahu bila mana korang nak hafal karangan ataupun korang nak baca balik karangan ni untuk isi, korang tahu apa yang korang baca. Faham Tom? Fahimna dah. Okey, bismillah. Okey, nak benda. Laqad niltu fursatan zahabiyah bil musyarakati ma'a majmu'atin minal mutatawwi'in al-mukhlisin fi ziarah ila daril aitam ihlal usbu'il madi sampai sini. So karangan ni dia berfokus kepada ini, ziarah ila daril aitam. Lawatan ke mana? Rumah So biasa Rumah tak mukadimah boleh letak ni lah. Laqad nil tu telah saya mendapat. Nil tu ni daripada fa'il nala. Kalau tak nak guna nala, muradif dia apa? Mendapat. Apa mendapat dalam bahasa Arab? Yahsulu ala. Betul, yahsulu ala, bagus. Atau hasala ala. So, laqad nil tu. So, kalau nak tukar, laqad hasal tu ala lah. Okey, kalau nak tukar kepada hasal tu. Laqad hasal tu ala fursatan zahabiyah, peluang keemasan. Ini maksudnya peluang keemasan. Bil musyarakah, untuk menyertai ma'a majmu'atin minal mutatawwi'in al-mukhlisin, dalam satu kumpulan sukarelawan yang ikhlas. Mutatawwi'in bermakna sukarelawan. Sukarelawan, volunteers. Okey, tulis sukarela. Aku tulis sukarela je lah mampu sukarelawan. Okey, dah. Sukarelawan yang ikhlas, al-mutatawwi'in al-mukhlisin. Budak adib, Ustaz nak puji lah. Mana puji? Puji i'rab mutatawwi'in. Puji. Mana puji? Ada ke tu? Puji bangun puji. Kantoi puji Dido. Puji Dido. Ustaz tak nampak tu ni. Cepat. Puji ada? Tidur lagi Ustaz, tak bangun-bangun. Tidur tak bangun. Dalam mimpi Ustaz, dalam mimpi. Okey, Lutfi ada Lutfi. Luffy tu ada Luffy. Ada. Okey, Lutfi, sila i'rab al-mutatawwi'in. Al-mutatawwi'in Ustaz. Tengok minal mutatawwi'in. Apa i'rab mutatawwi'in? Isim majrur bil kasrah. Bagus. Majrur bil kasrah. Isim majrur bil ya. Kenapa bil ya? Sebab ada ya nun. Ya, pandai. Tepukkan untuk Lutfi. Okey, bagus. Okey, mutatawwi'in isim majrur bil ya. Catat Okey. Sukarelawan yang ikhlas fi ziarah ila daril aitam khilal al-usbu'il madi, pada minggu lalu. Ataupun kalau korang nak letak tarikh pun boleh lah. Fi tarikh sekian. Kalau nak ubah kan, boleh. Okey. Okey. Kalau anda kata sebab soalan nanti Ustaz tunjuk soalan biasanya darul aitam ni dia tak semestinya juga kalau dia keluar darul aitam. Kadang-kadang dia keluar rumah orang tua. Rumah orang tua kalau fil Arabiah nahnu naqul darul musinin. Tulis Mana aku nak tulis Sini. Dar al musinin. Nampak tak Ustaz Eja? Nampak ke kelas? Nampak. Darul musinin. Darul musinin bermakna rumah orang tua. Kanat hazihi ziyarah, ayat seterusnya. Kanat hazihi ziyarah min ajmali tajaribi allati marartu biha. Adalah lawatan ini merupakan cobaan yang terbaik ataupun percobaan yang terbaik. Ajmali tajarub ni lebih kepada percobaan ataupun pengalaman jugalah, boleh kata pengalaman yang terbaik. Allati marartu biha, yang saya lalui. Sedap ayat ni Okey, kemudian haitsu syarakana al-atfalu al-aitamu ba'dal a'mali at-tatawwu'iyyati wal anshitati at-tarfihiyah. Kerana ataupun di mana menyertai. Syarakana ni bukan kami yang menyertai, maksudnya ada yang menyertai tu, dia sama-sama menyertai dengan kami. Macam tu maksud ayat tu. Sama-sama menyertai dengan kami siapa? Al-atfalul aitam ni. Al-atfalul aitam, anak-anak yatim ataupun al-aitam pun dah betul dah. Okey, dia buat tarkib nakti Okey, al-atfalul aitam, anak-anak yatim, ba'dal a'mali tatawwu'iyyah, sebahagian kerja-kerja sukarelawan. Wal ansyitati at-tarfihiyah,
dan juga aktiviti hiburan. Aktiviti apa persembahan atau hiburan. Okey, setakat ni dapat? Setakat ni dapat? Dapat. 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 Yo. Okey. Lagi. Kelas. Tak ada tempat lain. Okey, wa ghamaratna masyairur rahmati wal mahabbati. Okey, wa ghamaratna masyairur rahmati wal mahabbati. Maksudnya yang apa telah ditanam dalam kami ataupun yang kami mendapatnya apa? Perasaan kasih sayang kan? Rahmah. Kasih sayang dan juga kerahmatan lah, kasih apa? Ayalah belas kasihan. Belas kasihan Okey, ni ayat dia. Okey, falhamdulillahi ala ni'amihi allati la tuhsa wa min a'zamiha an yuwaffiqana li fi'lil khair. Okey, maka alhamdulillah atas nikmat yang tidak ternilai dan juga yang paling besar an yuwaffiqana li fi'lil khair supaya diterimalah segala amal kebajikan. Okey? So dapat tak peringkat pertama ni kelas? Okey, dapat? Dapat. Okey, baik. Laqad kana al-hadaful asasi. Kita masuk peringkat kedua. Ni peringkat kedua Laqad kana al-hadaful asasi min hadhihi ziyarah. Antara tujuan utama bagi lawatan ini, ni kira dah masuk tujuan, hadaf. Okey. Huwa tarsihu ruhil mahabbah wal mawaddah bainal aitam wal mutatawwi'in. Okey, adalah untuk menanam semangat kasih sayang, semangat kasih sayang, mahabbah wal mawaddah tu samalah, kasih dan sayang. Bainal aitam, antara anak yatim, wal mutatawwi'in, dan juga orang apa sukarelawan lah, dan sukarelawan. Ni kira isi apa fawaid pertama. Okey, yang pertama. Yang kedua, wa ta'zizul qiyamil akhlaqiyah fi nufusil jami', mislur rahmati wal ithari wal ata', sampai sini. Okey, dan juga menerap nilai-nilai murni dalam diri semua. Okey, dalam diri semua. Okey, maksudnya diri peserta lah, nufusil jami'. Kalau nak ganti pun boleh kata nufusil musyarikin pun boleh. Kan, dalam diri peserta. Contohnya apa? Belas kasihan, isar, ata', pemurah, isar ni tak silap penyayang apa. Okey, settle lah. Okey, ni contoh-contoh sifat ni lah. Ta'awun, tasamuh kalau korang nak tukar ta'awun ke tasamuh pun boleh. Okey. Okey, ni yang kedua lah. Sebab kedua. Okey, kemudian wal jadiru bidzikri. Dan diingatkan bahawa anna, ni anna sabdu. Betul kan? Wal jadiru bidzikri. Patut tak ada alif lam lah. Sorry. Okey, betul kan? Wajadiru bidzikri. Tak ada alif lam. Okey. Tak ada alif lam dekat al. Wajadiru bidzikri. Anna al-amal at-tatawwu'i. Sesungguhnya kerja sukarelawan sangat penting, muhimun jiddan fi hayatina. Nampak? Ayat ni biasa komen lah, sangat penting dalam kehidupan kita. Li'annahu yusa'iduna 'ala ta'awuni ma'al akharin wa khidmatil mujtama'. Kerana dia membantu kita saling bekerjasama dengan yang lain dan juga khidmat masyarakat. Khidmatul mujtama', khidmat masyarakat. At-ta'awun ma'al akharin, kerjasama dengan yang lain. Indama nata'awanu ma'a ba'dina, sekiranya kita bekerjasama dengan yang lain ataupun dengan sebahagian yang lain, nash'uru bisa'adati wa nunashiru al-mahabbata bainan nas. Okey, kita akan merasa bahagia dan kita akan menyebarkan kasih sayang antara manusia. Okey, setakat ni jelas? Jelas. Okey. Alhamdulillah. Okey, intilaqan min qaulillahi ta'ala fi kitabihil aziz. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini korang boleh hafal sikitlah bila kita nak cakap seperti mana Allah berfirman. Macam tu. Kalau maksudnya seperti mana Allah berfirman. Okey, ayat dia apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Juzuk berapa ni? 6. Alhamdulillah. Okey. So kena hafal ayat ni. Ni dalil biasa yang kita guna dalam karangan ziarah ila daril aitam. Okey? Jadi kira tahu kalau ikutkan kalau korang buat karangan panjang ni, kalimah, kalau nak cerita kira kalimah ni macam mana, okey, hatta ayat Al-Quran
Tanpa terjemah Melayu lah kan. Ayat Quran dia saja, Arab dia dikira juga kalimahnya. So contoh kalau kita kira wa ta'awanu ala albirri wa taqwa, ada 4. Wala tu 1 5. Ta'awanu alal ismi wal udwan. Dah 9 kalimah dah. Daripada dah dalil. Sebab tu digalakkan, andai kata kalau korang ada dalil hadis ke hadis 40 kan hadis 40 banyak dalil, ataupun ayat Quran macam ni pendek-pendek pun boleh masukkan dalam karangan jika bersesuaian. Bersesuaian. Faham Tom? Fahimna. Okay, next. Ya, ada soalan tak nak tanya untuk perenggan ni? 2 perenggan ni. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita berpindah ke next. Okay. Next, perenggan ketiga. Bada'na a'malana at-tatawu'iyyah fi tamami sa'ah al-thaminah sabahan. Ni dia dah start aktiviti lah kiranya. Aktiviti. Tulis kat tepi tu. Aktiviti. Ataupun dalam Arab dia ansyitah. Al-ansyitah. Al-ansyitah. Okay. Maksudnya perenggan 3 ni dia aktiviti sahaja. Okay. Bada'na al-a'malana at-tatawu'iyyah. Kami mulakan aktiviti sukarelawan fi tamami sa'ati thaminati sabahan. Pada jam berapa? 9. 8. Astagfirullah. 8. Pada jam 8. Haitsu qama al-mutatawwi'una bi tanzifil ghurafi was-sahati. Okey, di mana kami menjalankan aktiviti apa? Maksudnya qama al-mutatawwi'un ni sukarelawan menjalankan aktiviti bi tanzifil ghurafi was-sahat, membersihkan bilik-bilik dan lapangan atau dataran. Wa tila'il judran. Tila' ni maksudnya mengecat Tila' mengecat. Mengecat apa? Dinding. Judran dinding. Okey. Oi, kantoi Shopee siapa tu? Kantoi. Okey. Wa islahi ba'di tashilati wal khadamat dakhilad dari liyusbiha ajmal. Dan juga membaik pulih sebahagian kemudahan dan khidmat lah, kemudahan dalaman kemudahan dalam pusat itu. Dakhilat dar ni dalam pusat rumah anak yatim tu, liyusbiha ajmal, untuk menjadi lebih cantik. Okey, jelas? Jelas. Okey, baik. Kamal Jelas. nak ulang ke? Ada yang nak kena ulang ke? Nak. So dia itu aktiviti, itu contoh aktiviti dia. Yang pertama tanzifil ghuraf, bersihkan bilik. Kalau kau tak ingat ghuraf pun boleh lah, tanzifil ghurfa boleh. Okey. Tila'il judran, tu kena hafal sikit lah. Tila' ni maksudnya mengecat. Mengecat dinding. Wa islah ba'di tasilat wal khadamat dakhilat dar. Dan juga baik pulih kemudahan dalam pusat tersebut untuk menjadi lebih cantik. Kama nazamna ba'dal fa'aliyat at-tarfihiyah wath-thaqafiyyah allati adkhalatil farah was-surur ila qulubil atfal. Okey. Dan kami juga menganjurkan sebahagian aktiviti hiburan dan kebudayaan. Okey, yang menambahkan ataupun memasukkan kegembiraan lah. Maksudnya menambahkan kegembiraan dalam hati anak-anak. Okey, dalam hati anak qulubil atfal. Okey. Mithlu, contoh, tawzi' al-hadaya wal al'am 'alal atfal. Iaitu kita bagi hadiah dan juga bermain dengan kanak-kanak. Wal 'ibna ma'ahum, dan juga kita bermain bersama mereka. Nampak? Ni contoh hiburan. Wastamarrat hadhil ansyitah hatta as-sa'ah ar-rabi'ah masa'an. Okey, dan kami teruskan aktiviti ini sehingga jam berapa? Jam berapa kelas? Ar-rabi'ah masa'an. Petang. Okey. Petang. Ingat, kalau jam tidak digalakkan untuk tulis nombor. Faham? Tidak digalakkan. Maksudnya kalau nak tulis dalam bentuk kalimah. Contoh thamina, rabi'ah, macam ni. Okey, jelas? Okay, jelas? Jelas. Okay. Jelas Ustaz. Okay, ada pun kalau yang tadi mislu ni boleh tambah lah. Contoh la'ibna ma'hum ni apa? Permainan apa? Contoh kuratal qadam, kuratal risha, rukubul khail, kalau ada menunggang kuda. Apa yang kau hafal? Apa-apa permainan. Sibaha, kot berenang kan dengan budak-budak boleh juga. Masukkan apa-apa yang korang hafal, tambah
Jadikan karangan kalian tu lebih panjang. Macam tu. Jelas? Yes. Boleh sama Okay. Waqad sya'arna khilalaha biladzati sebenarnya balazati ni biladzatil ata'i wa bimada ta'thiril kalimatit tayyibah wal lamsatil haniyah fi hayah haula'i sighar alladhina faqadu dhawiyahum walakinnahum lam yafqidu al-amal walal hub. Okey. Jadi sepanjang ini kami merasakan apa? Kami merasakan lazzatil ata'. Berasa lazzatil ata' ni kalau nak kata kelazatan pemurah maksudnya apa nikmatnya menjadi pemurah, menjadi pemurah. Wa bimada ta'thiril kalimat at-tayyibah, dan juga dapat memberi impak positif melalui kata-kata yang baik. Wal lamsa al-haniyah, sentuhan yang lembut ataupun sentuhan kalbu lah orang kata kan, fi hayat haula'i sighar, dalam kehidupan kanak-kanak tu. Alladzina faqadu zawiyahum, yang di mana mereka ini apa? Mereka telah kehilangan kedua ibu bapa mereka. Faqadu zawiyahum ni kehilangan keluarga atau kehilangan ibu bapa. Walakinnahum, akan tetapi mereka lam yafqidu al-amal walal hub. Akan tetapi mereka tidak terputus amal, cita-cita. Amal ni maksudnya cita-cita amal, cita-cita dan juga kasih sayang. Nak kata macam mereka ni bila mana buat program ni dia rasakan satu kenikmatan lain. Macam itulah. Okey, jelas Jelas? Jelas. Okey. Jelas. Okey, baik. Peringkat terakhir, laqad kanat hadhihi tajrubah. Okey, laqad kanat hadhihi tajrubah min arwa'id durusi al-hayatiyah. Okey, maka pengalaman ini hadhihi tajrubah, pengalaman ini telah menjadi antara arwa'id durus al-hayatiyah. Pengajaran yang sangat baik. Okey, pengajaran yang sangat baik. Okey, sangat baik. Allati ta'allamtu minhal kathir, yang kami dapat banyak pelajari. Macam itulah. Okey. Tu biasa boleh tambah khatimah sebagai penutup kan, selain daripada asy'uru bil fara wa surur kan. Ni pun boleh. Laqad kanat hazihi tajrubah min arwa'i durus al-hayatiyah allati ta'allamtu minhal kathir. Okey. Faqad gharasat fi nafsi qiyaman nabilatan mithla ta'awun wa takaful wa tasamuh wal ihsas bil akharin. Maka telah tersemai di diriku nilai-nilai murni. Sebagai contoh apa? Ta'awun, kerjasama, takaful, saling membantu, tasamuh, toleransi, wal ihsas bil akharin, dan juga saling merasai dengan yang lain. Maksud merasai ni maksudnya sama berat, sama dipikul dengan sama dijinjing, macam itulah. Boleh Wahuna yatajalla makna al-hadis an-nabawi asy-syarif, dan ini telah dijelaskan dalam makna hadis Rasulullah kan. Ni antara penanda wacana hadis pula. Wahuna yatajalla makna al-hadis an-nabawi asy-syarif. Kalau dah lupa, kalau korang ingat macam kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam pun boleh. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif. Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Maknanya apa ni? Al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Bagus. Anna man yu'ti khairun mimman ya'khuz. Lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksud tangan atas tu apa? Tangan memberi. Kalau tangan bawah, tangan menerima. Itu je. Okey. Iaitu apa? Sesungguhnya siapa yang memberikan kebaikan mimman ya'khuz, kepada yang menerima. Fakam huwa jamilun an nakuna min ashabil aidil ulya. Maka dia lebih elok untuk digelar sebagai ashab al-aidil ulya, orang-orang yang di tangan atas. Maksud di tangan atas tu tangan yang memberi. Allati tabdhulu wa tuhsinu wa tazra'ul khair, yang menggembleng tenaga, berusaha, memperelokkan dan juga menanam kasih sayang. Okey, alhamdulillah dah habis dah. Okey, ada soalan tak untuk karangan ijtimai? Ada soalan? Ustaz. Ya. Yang kalau dekat ta'allam tu minhal kasir tu dia i'rab dia macam ni? Kalau ikutkan naat, cuma dia punya man'ud dia tu sama ada man'ud dia mahzuf ke, macam itulah. Dia naat lah, dia still naat. Okey.
Maksudnya macam nak cakap ta'allam tu ad-durus al-kathir. Macam itulah. Kan? Ta'allam tu ad-darsa al-kathir. Macam tu je. Okey? Jelas Yes. Ustaz. Apa Ya, ya. yang last tu maksud dia apa? Ayat yang last. Yang allati apa? Tabzulu. Okey. Ha. Yang berusaha. Tabzulu berusahalah. Wa tuhsinu dan berbuat baik. Wa tazra'ul khair dan menanam kebaikan ataupun dan saling membuat kebaikan. Macam itulah. Okey, jelas? Ya. Okey, dapat Okey, lagi ada soalan sebelum kita berpindah pada karangan seterusnya? Ada soalan? Tak ada Ustaz. Tak ada. Alhamdulillah. Okay. Tak ada. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada Ustaz. Okey, Semua kalau tak jelas. ada, semua jelas Ustaz teruskan Okey. Baik. Ni macam biasalah sebelum Ustaz pindah ke karangan baru, biasanya Ustaz akan tunjukkan contoh-contoh tajuk. Okey, contoh-contoh tajuk yang pernah keluar di trial. Biasanya untuk tema ijtima' ini dia jarang keluar karangan tak berformat. Biasanya kalau Ustaz kongsikan ni, kalau daripada soalan-soalan trial yang lepas-lepas pun, kalau sampai ni je, sampai mana pen aku? Ni, sampai nombor 3 ni sahaja yang karangan tak berformat. Kalau contoh korang dapat soalan Barnamij at-ta'awun fi tanzif daril aitam. Just korang cerita je lah. Dia tak adalah format laporan ke surat ke macam tu. Maksudnya buat macam tadi pun dah okey. Faham? Sama juga al-amal at-tatawwi fi daril musinin. Ni Ustaz kata daril musinin. Rumah orang tua. Okey. Ataupun al-amal at-tatawwi fi qaryah. Kadang-kadang dia ubah sikit kat kampung. Kalau kat kampung just korang ubah je lah kat kampung. Mungkin kat kampung tu dengan anak-anak. Ataupun korang boleh tambah fi daril aitam fi qaryati contoh. Contoh. Boleh je. Tak ada masalah. Ubah ikut kesesuaian. Okey, tempat-tempat boleh ubah. Okey, adapun selain daripada ni, kalau korang tengok banyak-banyak ni, ini semua berformat. Dan biasa yang paling common antaranya takrir, laporan, ataupun nashrul akhbar dan juga risalah. 3 ni. Okey, takrir, laporan, nashratul akhbar, keratan akhbar ataupun berita lah kan, laporan berita. Risalah, surat. Surat tu kadang-kadang surat tu dia suruh ceritakan pada kawan kita tentang amal tatawu'i. Macam tu. Nampak? Okey. Kalau tengok format, contoh yang pertama takrir, laporan. Laporan ni korang letak tadi karangan tadi, tapi sebelum tu kena letaklah format laporan. Contoh tarikh, hari, tempat, hadaf, macam tu. Kan dia ada laporan dia kan. Okey. Kalau contoh lagi, kalau khutbah ni ucapan lah. Khutbah pun sama. Khutbah pun boleh juga tambah mukadimah khutbah dengan khatimah khutbah je tinggal. Yang tengah tu tadi, karangan tadi. Macam tu. Modify macam tu. Okay. Sama juga kalau hiwar. Hiwar, korang boleh buat asing-asing kat ayat. Korang dah hafal dah ayat-ayat tu. Tapi korang buat dalam bentuk dialog. Mestilah mula dengan apa? Kalau hiwar ni, kan hiwar kan favourite korang kadang-kadang. Dia mula dengan apa hiwar? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Mula dengan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kaifahaluka. Alhamdulillah bi khair. Bila korang tambah tu kat mukadimah, last kali khatimah ma'assalama ila liqa, tengah-tengah tu korang isilah dengan ayat-ayat yang korang hafal tadi. Dah tahu dah hadaf dia macam mana, aktiviti dia apa. Cara buat soal jawab je. Maza, kaifa, uzkur, macam tu je lah. Tu kalau hiwar. Okay, risalah ila sadiqika, sadikuka lah. Okay. Kalau risalah, ni agak-agak surat apa ni? Risalah rasmiah ke ghairul rasmiah? Ghairul rasmiah. Kenapa ghairul rasmiah? Surat tidak rasmi. Kepada kawan lah kan. Kepada kawan, takkan ke kawan tu surat rasmi kan? Pelik je. Okay, nashratul akhbar. Tadi saya dah kata kan, nashratul akhbar, kelihatan berita. Berita ni format mudah. Iaitu apa? Dia letak je nama tempat dengan tarikh dah. Nama tempat, tarikh, koma tarikh. Lepas tu dash. Lepas tu terus masuk karangan korang. Contoh macam mana? Contoh. Nama tempat apa? Nama tempat. Contoh, Muar. Nama tempat tu nama tempat je. Nama daerah, negeri macam tu. Okay, Muar. Letak tarikh. Contoh apa? 10 Oktober 2027. Ambon melampau 2027 kan. Mestilah yang lepas-lepas. 2011. Sebelah tu lama sangat. Lepas tu terus dash macam tu.
So dash tu masuklah karangan korang. Laqad niltu fursah sa'idah, boleh? Dapat? Oh, baik Ustaz. Oh, kena letak dash lah Ustaz lepas tarikh tu. Ya, betul. Macam berita betul. Okey Ustaz, terima kasih. Okey, baik. Tak apa, kalau karangan format ni kalau Ustaz sempat kongsikan, Ustaz kongsikan. Okey? Mungkin lain lah. Okey. Ataupun nanti kalau nanti korang akan ada bengkel, insya-Allah, bengkel teknik menjawab, jadi kalau di bengkel teknik menjawab, nanti biasa akan kongsikan lah bentuk-bentuk format yang biasa keluar dan korang just tahu format dia je macam mana. Sebab format pun markah dia markah tak besar sangat lah. Okey, tapi kena tahulah formatnya kan. Sebab rugi korang dah buat panjang-panjang, tiba salah format. So satu kerugian lah. Okey. Baik. Okey, lagi tajuk apa? Risalah ghairu rasmiyah. Tu saya sikit bagi tahu bengkel teknik menjawab petang 29 hari bulan Oktober. So semua bersedia okey, 29 Oktober. Okey. Risalah ghairu rasmiyah sama. Okey, Ustaz rasa settle lah. So ini just tajuk-tajuk yang pernah keluar. Okey, dan Ustaz cakap kalau tajuk ni biasa keluar dia dalam bentuk berformat lah. Jarang dia keluar tak berformat. Tapi boleh jadi dia keluar tak berformat. So korang stand by. Janjilah ada bahan untuk dihafal. Fahim Tom? Fahimna. Okey. Ya Ustaz. Sempat tak? InsyaAllah kot kita cuba sempatkan. Okey, karangan terakhir Al-Mihwar At-Ta'limi. Okey, ta'limi. Mana ta'limi? Apa makna ta'limi? Mengajar. Pendidikan. Okey, tajuk ini untuk karangan ni Ustaz lupa nak buat tajuk dia. Okey, tajuk dia sebenarnya Al-Muallim Al-Mithali, guru contoh. Al-Muallim Al-Mithali. Okey, kalau siapa yang Ustaz Firdaus. Janganlah. Sahabat segan kita. Okey, baik. Al-Muallim Al-Mithali, guru contoh. Jadi karangan ni tentang guru contoh lah. Okey, kita terus Al-Muallim. Bismillah. Al-Muallim lahu daurun kabirun fi hayati kulli talib. Guru ada peranan besar dalam kehidupan seorang pelajar. Biasalah ayat tu, daurun kabir. Okey, fahuwa la yu'allimuna faqat al-mawad ad-dirasiyah. Dan dia bukan semata-mata mengajar subjek. Macam tu. Okey, bukan semata-mata mengajar subjek. Bal yusa'iduna fi tarbiyah anfusina 'alal akhlaq wal qiyam. Bahkan dia membantu dalam mendidik diri kita terhadap akhlak dan nilai. Nilai murni lah maksudnya. Okey, jelas? Jelas? Ustaz paksa laju sikit lagi berapa minit. Okey, dan ni ada rekod. So anda kata kalau korang terlepas ke apa, boleh catch up dengan recording tu. Boleh? Boleh Boleh. Okey, tapi korang yang sempat tu catatlah. Kalau tak sempat-sempat tu tak perlu tanyalah. Tu je. Boleh tengok balik recording. Okey, Al-Muallim Al-Mithali, guru contoh, huwa man yuhibbu amalahu wa yukhlisu fihi. Yang suka akan kerjanya dan juga ikhlas terhadapnya. Maksudnya ikhlas bekerja. Wa yu'amilu tullabahu bil adli wal ihtiram. Dan bermuamalat atau berhubung dengan pelajar-pelajarnya secara adil dan saling menghormati. Yal'abu al-muallimu dauran kabiran fi bina'il ummah. Guru memainkan peranan penting, dauran kabiran ataupun dauran haman, dauran muhimman, biasalah. Fi bina' al-ummah, dalam membina masyarakat atau membina ummah. Li'anna al-awtan tubna bil ajyalin muta'allimatin wa qawiyatin. Kerana negara dibina daripada generasi yang terpelajar dan kuat. Muta'allimah maksudnya terpelajar. Ajyal bermakna generasi. Generasi. Walihadha sabab, dan oleh sebab itu, ni penanda wacana lah. Penanda wacana. Yajibu alaina ihtiramul muallimi wa taqdiruhu. Wajib ke atas kita untuk menghormati guru dan memuliakannya atau menghargainya. Al-muallimu makanatuhu aliyatun fil mujtama'. Guru tempatnya tinggi dalam masyarakat ataupun dipandang tinggi. Li'annahu yusa'idu fi bina'il ajyal wa taqaddumil watan. Kerana dia, ni muallim, membantu dalam membina generasi dan kemajuan negara. Huwa Abu Thani wal litulab. Beliau merupakan ayah kedua untuk pelajar. Yahtammu bina, mengambil berat tentang kita. Yang sahuna, menasihati kita. Wa yuwajjihuna li tariqis sahih,
dan mendidik kita ke jalan yang benar. Yu'allimuna kaifa nakuna sadiqin, tayyibin wa muta'awinin ma'al akharin. Dan dia mengajarkan kita bagaimana untuk kita menjadi orang yang jujur, baik dan saling membantu terhadap orang lain. Wal muallim, dan guru, yusa'iduhum ala tafkir bi tariqatin sahihah, membantu kita untuk berfikir secara betul, dengan cara yang betul. Wa yu'allimuhumul akhlaqal hamidah, dan juga mengajar kita nilai-nilai yang baik ataupun nilai-nilai murni. Okey, kalau tak ingat hamidah maksudnya apa? Thayyibah. Thayyibah, yang baiklah. Jayyidah boleh, jayyidah. Kalau tak nak thayyibah, jayyidah boleh. Okey, jayyidah. Contoh mislu al-amanah, wat tasamuh, wat ta'awun. Kalau nak letak dan sebagainya, apa dan sebagainya? Wa ghairaha. Wa ghairaha. Wa halul majaran. Tak kisah. Hadhil qiyam taj'alul mujtama' qawiyan wa muta'awinan. Nilai-nilai ini menjadikan masyarakat kuat dan rajin atau saling bekerja sama. Okey? Baik. Kita terus. Al-muallim al-mithali yakunu saburan. Guru contoh atau guru terbaik sentiasa bersabar. La yaghdabu sari'an, tidak marah dengan cepat ataupun tidak cepat marah. Wa yashrahu ad-durusa bi tariqatin sahlah wa mumti'ah. Dan menerangkan pembelajaran dengan cara yang mudah dan menarik. Okey? Yushajji'u at-tullaba 'ala al-musyarakati wa tafkir. Menggalakkan maksudnya dia menggalakkan pelajar-pelajar untuk sentiasa aktif. Musyarakah ni lebih pada aktif terlibat, melibatkan diri dengan aktif. Wat tafkir, dan berfikir. Wa yazra'u fihi mithiqah bin nafs, dan menanam nilai pada mereka. Fihim ni atulab lah. Athiqah bin nafs, percaya pada diri. Wasyaja'ah, dan juga berani. La yufarriqu baina talibin wa akhar, dan dia tidak membezakan antara pelajar dengan yang lain. Bal yu'amilul jami' bil mahabbah wa adlin. Bahkan berhubung dengan semua, maksudnya semua pelajar, dengan kasih sayang dan juga keadilan. Wala nansa annal muallim bukan muallam tu, muallim. Betul kan muallim, guru. Qudwatun litullabihi. Sesungguhnya guru menjadi contoh kepada pelajar-pelajarnya. Fi kulli syai', pada setiap perkara. Fahum yanzuruna ilaihi bi'ijab. Mereka, maksudnya pelajar-pelajar, melihat gurunya dengan penuh kagum, bi'ijab. Wa yaqtaduna sulukihi wa akhlaqihi, dan mengikuti akhlaknya dan perbuatannya. Lidzalika, oleh itu, yajibu alaihi, wajib ke atas guru, alaihi ni gurulah, an yattasifa bisidqi wal amanah wal ikhlas wa ghairiha min al akhlaqil mahmudah. Untuk bersifat dengan jujur, amanah, ikhlas dan lain-lain daripada akhlak mahmudah. Wa qad abbara asy-syu'ara an ahammiyatil muallim. Dan para penyair telah membuat syair ataupun telah mendeklamasikan syair, macam itulah, tentang kepentingan guru. Faqala ahaduhum, maka berkata salah seorangnya. Ini berarti panjang. Kalau kau nak ganti kama qalal hukama pun boleh. Qum lil muallimi wahfihi tabjila. Kadal muallimu ayyakuna rasula. Yang penting yang korang kena hafal yang kedua ni. Hampir-hampir guru itu menjadi rasul. Ni biasa pepatah Arab yang famous untuk guru. Kadal muallim ayyakuna rasula. So kalau contoh pun kalau Yaumul Muallimin kan, kalau korang buat tentang hari guru, karangan tentang hari guru, dekat penutup boleh kata uhibbu Aidil Muallimin lianna kadal muallim, ataupun lianna kama qala al-hukama kadal muallim ayyakuna rasula. Macam tu je. Okey? Wa akhiran, penutup, al-muallimul mithali, guru contoh, huwa qudwatun lana fil ilmi was suluki. Contoh yang terbaik kepada kita dalam ilmu dan adab. Yajibu an nahtarimahu wa nuqaddirahu daiman. Wajib ke atas kita untuk menghormatinya dan juga menghargainya selalu. Li'annahu, kerana sesungguhnya guru, ya badzulu juhdan kabiran fi ta'limina, menggambling usaha ataupun berusaha
dengan usaha yang besar dalam mengajar kita, wa bina mustaqbalina, dan membina masa depan kita. Wa fil khitam, penutupnya, yumkinuna an naqul, kita boleh katakan bahawa sesungguhnya innal muallimal mithali, sesungguhnya guru yang baik, muallimal mithaliyah, ada pembetulan sini, muallimal mithaliyah huwa allazi yu'allimu biqalbihi wa aqlihi. Beliau adalah yang mengajarkan dengan hatinya dan pemikiran ataupun dan pengetahuan. Wa yabdhulu juhudahu li raf'i tullabihi, dan sentiasa berusaha untuk menaikkan pelajarnya, menaikkan atau berjayakan pelajarnya. Wa bina'i akhlaqihim, dan membina akhlaknya. Wa tansyiatihim, kenapa tansyita pula jadi tansyiah hamzah, tansyiatihim, dan menjadikan mereka nash'atan salihah, sebagai image yang baik. Tuqidu anfusahum wa watanahum wa dinahum, yang boleh membawa dirinya dan negaranya dan agamanya. Alhamdulillah. Okey. Saya terpaksa laju sikit sebab tinggal seminit lagi. Kita pun tak nak lambat. Okey, ni contoh-contoh tajuk. Kalau tengok yang ni berformat pun Ustaz jumpa khutbah lah biasanya. Khutbah biasa. So kalau khutbah ni just tambah mukadimah khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala, itu je. Okey. Kalau tengok ada daurul muallim, muasifat muallim misali, ihtiramil muallimin. Kalau yang ni tahaddas an muallim misali, agak-agak ni berformat ke tak berformat? Tahaddas an muallimil misali, berformat ke tak? Okey kelas, agak-agak berformat ke tak berformat? Tak berformat. Okey, maksudnya tahaddas masuk kat sini macam bincangkan. Jadi bila bincangkan, karangan tu tak berformat pun. So korang buat karangan dia biasa. Jangan kau buat hiwar pula. Hiwar je tulis dah al-hiwar. Okey, tu kena bezakan. Bezakan. Okey, alhamdulillah selesai untuk kita punya sesi pada pagi ini. Alhamdulillah dah habis dah. Senang je, simple je. Okey. Baik. Jadi sebelum Ustaz tamatkan, sekali lagi diingatkan, insya-Allah kita akan ada bengkel teknik menjawab bahasa Arab, insya-Allah tidak lain tidak bukan bersama dengan Ustaz Zaman lah, Ustaz Khairul Zaman, insya-Allah pada petang 29 Oktober. So Ustaz harap semua bersedia pada tarikh tersebut. Okey. Kemudian apa-apa yang kita belajar dalam online ni Ustaz akan kongsikan, dan Ustaz akan share bahan tu. Jadi jangan sia-siakan. Nak print silakan print, boleh gunakan untuk kalian hafal, tampal dalam buku, simpan elok-elok. Sebab benda ni bukan guna untuk tingkatan 4 je, sampai ke SPM. Sampai ke SPM. So simpan elok-elok apa yang dipelajari dalam tingkatan 4 ni terutamanya. Sama ada ustaz bagi ataupun Ustazah Syikin bagi atau Ustazah Raja bagi, simpan, jangan buang. Kadang-kadang ustaz selalu kita pun guru-guru selalu kita tengok kadang-kadang korang terutamanya tinggal barang, tinggal buku. Kalau hari tu kan pengetua ada bangkitkan betul, jangan tinggal buku, jangan tinggal bahan, tolong simpan. Aku tak tahulah kalau ada yang gelak-gelak ni, adalah yang buat tu kan. Itu ada kan tu nama seorang betul dalam ni. Okey. So tolong ambil pengajaran sebab korang dah nak form 5 dah nak SPM dah. Okey, tak ada masa untuk main-main. So Ustaz harap take serious, belajar betul-betul. InsyaAllah good luck untuk PAT ni. Okey, dan Ustaz percaya batch 09, apa nama batch korang ni? Aku tak tahu dah nama batch. Apa nama batch? Aku tak tahu nama batch korang ni. Fraternity. Fraternity. Boleh membawa kecemerlangan juga seperti mana abang-abang dan anak-anak korang sebelum, insya-Allah. Kehadiran kurang semua sibuk nak raya Deepavali. Mungkin kita tak tahulah. Okey. Jadi lepas ni Ustaz akan sharekan link Google Forms, so korang kena isi untuk kehadiran. Okay, so tolong isi, dan siapa yang tak isi lagi yang first, tolong isi juga untuk rekod kehadiran. Fahim Tom? Fahim dah. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran. Ustaz. Syukran. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Jamil.